Inilah pasangan yang kita nanti iklan. Ini menurut dihias indah pada hari ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 21. Dari antara tanda-tanda kebesarannya, Dia menciptakan untukmu pasangan hidup daripada jenismu sendiri, supaya kamu merasa sesungguhnya perkahwinan bukan sekadar penyatuan, tetapi penyatuan dua keluarga yang dipenuhi kasih sayang dan keberkatan. Tuan-tuan hadirin yang saya hormati sekalian, bagi memberkati majlis pada petang yang penuh bermakna ini, marilah sama-sama kita aminkan bacaan doa yang akan disampaikan oleh saudara hakim, adik kepada pengantin perempuan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiramin Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك البارئ وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع
السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى البلاد من جميع الخيرات الحال وبعد الممات وعلى آله وأصحابه أجمعين. Segala puji hanya untuk-Mu ya Allah yang telah menjadikan kami berpasang-pasangan. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Sayyidina Muhammad rahmat sekalian alam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Ya Allah, pada hari yang penuh dengan keberkatan ini, kami berhimpun di sini sebagai tanda kesyukuran kami atas nikmat-Mu bersempena dengan majlis perkahwinan Muhammad Amirul sempena majlis perkahwinan Muhammad Amirul Husni bin Muhammad Yusuf dan Nurin Adina Sufyan bin Ismail. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha sempurna, rahmatilah majlis ini semoga ia berjalan dengan sempurna seperti mana yang telah Engkau hendaki, dan berkatilah majlis yang diadakan ini dengan keberkatan dari permulaan hingga ke akhir. Sesungguhnya pertemuan ini adalah dengan izin-Mu. Ya Allah, Tuhan kami yang amat mengasihi, limpahkanlah rahmat dan keampunan-Mu kepada pasangan pengantin. Berikanlah keduanya ketenangan, kebahagiaan dan jiwa yang tabah menghadapi setiap godaan dan cubaan hidup berumah tangga lebih lagi di akhir zaman yang penuh keselamatan ini. Mudah-mudahan perbuatan hidup ini digunakan sudut yang soleh dan solehah serta berkekalan hingga ke akhir hayat. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami menyadari bahawa Engkau telah menjadikan semua makhluk ciptaan-Mu berpasangan. Benar Tuhan-Mu, maksudnya Tuhan adalah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan, sama ada dari yang dikumpulkan ke bumi atau dari diri mereka ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahui. Ya Rahman, anugerahkanlah keberkatan dan kerahmatan kepada kedua pasangan mempelai pada hari ini, kerana mereka telah menggunakan salah satu daripada sunnah yang besar yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masukkanlah iman, ikatan kasih sayang dan perasaan hormat dan menghormati sesama mereka. Anugerahkanlah kepada pasangan pengantin yang dirayakan hari ini keinginan, kecenderungan dan perasaan terberam sentiasa. Jadi jika hendak berhubungan mereka dengan ikatan kasih sayang, persefahaman, kebahagiaan dan belas ihsan. Ya Allah, ya Tuhanku, hanya kepadamu kami bermohon dan berharap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ismail dan juga Wahidi, ayah dan juga keluarga kepada adik perempuan untuk menyempurnakan acara pada hari ini. Dipersilakan Cik Ismail dan juga isteri. Kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang usia. Hari ini seorang ayah menyerahkan amanah yang dijaga sejak kecil kepada seorang lelaki yang dipilih Allah sebagai suami. Dan seorang ibu yang selama ini mendakap anaknya dengan kasih sayang, kini merestui anaknya membina keluarga sendiri. Semoga segala pengorbanan mereka dibalas dengan syurga dan keberkatan, insya-Allah. Amin. Ya. Kalau ada kita jemput Cik Abdul Aziz dan juga Puan Nur Laila. Nak balik. Alah jangan. Ya betul. Kenapa? Kenapa? Dah semua adik-beradik Abah Syed dah balik. Tak sebab bergambar. Adik-beradik Abah Syed dah balik tak sebab bergambar. Tapi semalam je dia, malam tadi dia bergambar. Mana tadi? Malam tadi dia dapat bergambar. Dengan Abah Syed dia gambar. Raya dah datang. Raya. InsyaAllah. Itulah. Macam mana sekarang dah ni?